Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi sharing session berkenaan dengan pesanan Ibu Wizni. Itu mak saya yang banyak memberi nasihat dan pesanan kepada kami adik-beradik sejak kami kecil. Semoga dia boleh menjadi bahan kepada ibu bapa untuk mendidik anak masing-masing. Kali ini yang ke-17, iaitu bersikap baik kepada orang-orang yang tidak beradab. Dalam Quran ada diceritakan dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah, ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila orang-orang berkelakuan kurang adab menyapa mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat. Itulah dia kan, anak-anak kita perlu sedemikian lah. Jadi dalam dunia ni ada banyak contoh-contoh lah bagaimana orang tidak melenting, bahkan tenang berhadapan dengan orang-orang yang jahat macam itulah. Di antaranya Ali lah, ketika perang, ketika dia nak bunuh musuh dia tu, musuh tu ludah dia, lalu dia tak jadi bunuh orang tu. Jadi sebabnya dia kata, kalau aku bunuh tu aku akan bunuh dalam keadaan marah. Begitu juga Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia pernah satu masa itu didatangi satu orang dan menegur dengan bahasa yang kesat dan menuduhnya bermacam-macam tuduhan lah. Lalu Harun Ar-Rasyid menegur lelaki tersebut. Dia kata apa ni? Cuba beritahu padaku, adakah aku ni lebih jahat atau lebih keji atau Fir'aun yang lebih jahat? Tentulah Fir'aun, jawab lelaki tersebut kan. Bahkan dia mengaku Tuhan, apa yang paling tinggi kan. Dan apa namanya ni, jadi hebat sangatlah, jahat sangatlah Fir'aun tu banding dengan Khalifah ni kan. Kemudian Khalifah tanya lagi, cuba beritahu padaku, siapakah yang lebih baik, kamu atau Musa bin Imran? Kan, Musa lah lebih baik, kata orang tu kan. Dia kalimullah dan insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kemudian apa namanya ni, Khalifah pun bacakan Al-Quran. Tidakkah kamu tahu bahawa ini dalam surah Taha, tidakkah kamu tahu bahawa Allah ketika mengutus Musa dan saudaranya Harun kepada Fir'aun, dia berkata kepada keduanya, maka hendaklah kamu berdua berkata kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mendapat peringatan atau tidak berasa takut. Dalam surah Taha ayat 44. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.